Tuan-tuan, saya buat tangkai ni panjang nak cerita. Saya minta tolong siapa-siapa yang berhadapan situasi macam ni, yang ada situasi yang pergi jumpa bomo ataupun dia jumpa ustaz, bagi kat dia ayat, dia bagi ada tangkai. Okey, bagi kat dia tangkai. Buka tangkai tu. Kalau dia suruh pergi letak kat mana-mana, jangan buat lah. Jangan pergi letak. Kalau dia bagi tangkai tu, suruh kita simpan, suruh kita pegang, suruh kita apa? Letak di pegang dan simpan dekat kita. Tolong buka tangkai tu. Buka, tengok apa dia tulis. Kalau dalam tangkai itu, bukan tangkai lah, kalau dalam benda yang dia simpan, dia suruh kita pegang tu, ambil berkat ni, dia tulis ada sahaja benda yang kita tak faham. Ataupun dia tulis ayat Al-Quran yang dia ambil huruf-huruf, dia potong. Dia ambil ayat Al-Quran, dia potong. Dia nak kata Qul huwallahu ahad. Qaf letak sini, lam ada sini, ha ada sini, wa ada sini, alif ada sini. Ini sihir. Ini sihir. Bakak tangkai tu. Ataupun dia kadang-kadang dia tulis Al-Quran terbalik. Ini sihir, bakak tangkai tu. Ataupun dia pergi tulis nama siapa-siapa, minta dengan siapa-siapa, buang tangkai tu. Ataupun bahasa yang kita tak faham, dia tulis, buang, bakak, buang tangkai tu. Dia tulis ada zikir sikit, tapi dia bercampur perkataan yang kita tak boleh faham, buang tangkai tu. Itu sihir. Wallahu a'lam, sebahagian daripada masyayikh menceritakan bahawa antara tanda-tanda sihir juga, mereka ban dengan mak. Ini tanda-tanda mengamalkan sihir, dia panggil orang tu, dia bankan dengan mak. Nama hang apa? Ahmad. Dia Ahmad bin Abu. Contoh, Ahmad bin Abu. Biasanya yang sihir ni, dia tak bubuh bin Abu. Mak hang nama apa? Ahmad bin Annabel. Mak dia nama Annabel. Contoh, dia bubuh Ahmad bin Annabel. Dia buang nama bapak, dia buang nama mak. Ini tanda-tanda sihir. Biasanya lah, diceritakan oleh para masyayikh. So, benda-benda begitu, buang. Tapi kalau kita tengok, buka-buka, tengok ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tak boleh masuk toilet satu. Ataupun tengok zikir. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tanya orang pandai Arab. Apa ni? Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Ada benda lain? Tak ada. Itu sahaja. Baik, di sini para ulama khilaf. Di sini ada khilaf. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahawa ini juga ditinggalkan sebab takut membawa dan membuka pintu syirik. Itulah yang lebih baik, elakkan, tinggalkan. Tetapi di sana terdapat sebahagian daripada riwayat para ulama yang mereka tulis, mereka simpan dengan tulisan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, tulisan Al-Quran dan zikir itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan mereka daripada diganggu jin dan sebagainya. Ini ada khilaf. Tanya saya, pendapat yang lebih baik adalah jangan gantung apa-apa. Sebab termasuk dalam larangan umum Nabi SAW, yang mana Nabi kata siapa yang gantung tangkai, dia telah melakukan syirik. Tapi saya berlaku jujur. Apa pun tuan-tuan kena buka. Jangan percaya ustaz ke, bomo ke, buka dulu, tengok. Kalau dia kata tak boleh buka ni, dah buat macam-macam. Itu semua tanda-tanda tipu, sihir. Hang kena buka, tengok. Kalau nak sangat, buka, tengok. Ada ciri-ciri yang saya sebut tadi, bakar dan buang. Kalau zikir sahaja semata-mata, pandangan saya yang lebih baik pun jangan gantung juga. Elakkan segala bentuk tangkai. Tapi kalau gantung depan pintu rumah, Qul huwallahu ahad. Pasal apa gantung? Nampaklah ni rumah orang Islam, bukan rumah orang kafir. Yang tu tak apalah. Itu sebagai satu tanda kesenian yang ramai di antara kita buat. Dan mudah-mudahan ini termasuk dalam seni yang baik untuk membezakan, untuk nampak seri rumah kita dengan kita gantung Al-Quran. Tak ada apa-apa niat khurafat pun. Letak gambar Kaabah, letak tulis kat depan pintu Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua pada saya satu seni yang baik untuk tak ada masalah kita buat.